Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng yang belum jumpa lah. Dan sokongan anda gratis percuma saja. Baik, pada video kali ini menarik untuk kita kongsikan sama-sama berkenaan dengan tarikh rasmi untuk semakan dan bayaran STR fasa 1 2026. Jom kita mulakan. Perkara ini Amin kena jelaskan dengan sejelas-jelasnya supaya kita faham dengan jelas. Okey? Berkenaan dengan semakan dan pembayaran STR fasa 1 tahun 2026 ni, perkara pertama yang kita kena faham, ya memang tak ada keraguan pun bagi admin ya, pembayaran STR fasa 1 ya akan berlaku sebelum sambutan Tahun Baru Cina. Itu poin pertama yang kita kena faham. Sebelum sambutan Tahun Baru Cina, fasa 1 tu akan disalurkan, akan dibayar dan sebagainya. Okey, tetapi untuk kita buat semakan ya, semakan kita boleh buat pada bila-bila masa di portal MySTR. Okey, sebab di portal MySTR itulah tempat utama untuk kita lihat sebarang perubahan status yang akan berlaku. Jadi kita punya orang cakap panduan 100% terletak pada portal MySTR, sebarang perubahan yang bakal berubah daripada dalam proses lulus ataupun tidak lulus dan sebagainya, semuanya di portal MySTR dan kita boleh akses pada bila-bila masa dan boleh buat semakan pada bila-bila masa. Namun, untuk keputusan rasmi kelulusan itu, kita kena tunggu satu tarikh yang bakal diumumkan untuk kita buat semakan dan pada waktu itu baru terpapar kelulusan yang sebenar. Maksud dekat sini, kita boleh je semak pada bila-bila masa, tapi keputusan rasmi kita kena tunggu suatu pemakluman. Satu maklum balas daripada pihak LHDN biasanya melalui siaran media dan akan disusuli dengan tarikh pembayaran sekali. Perkara tersebut biasanya berkait. Tarikh buat semakan tu, dalam tarikh semakan itulah kita boleh tahu tarikh pembayaran yang akan dimaklumkan dalam siaran media Kementerian Kewangan. Bilakah? Soalan bilakah ni menarik untuk kita jawab. Bilakah kelulusan itu akan terpapar? Ataupun dalam bahasa yang lainnya, bilakah siaran media itu akan keluar dan kita boleh buat semakan. Itu maklumat semua ya. Pembayaran untuk bulan 1 ni sebelum sambutan Tahun Baru Cina. Jadi 2 minggu sebelum sambutan Tahun Baru Cina tu ya, semestinya akan ada suatu siaran media yang memaklumkan tentang permulaan pembayaran dan orang cakap tarikh buat semakan dan pembayaran. Dan kalau kita tengok pada rekod-rekod yang lalu, SSTR yang lepas, tarikh semakan itulah merupakan tarikh permulaan pembayaran. Seperti yang baru-baru ni lah, fasa 4 dan fasa 3. Tarikh buat semakan itulah tarikh pembayaran. Jadi kita janganlah menantinya pada ketika ini. Sebaliknya kita menanti apabila memasuki hujung bulan 12. Apabila masuk hujung bulan 12 membawa ke awal bulan 1, itulah masanya kalau orang kata suatu pengumuman melalui siaran media tu akan diumumkan. Bukan sekarang. Sekarang kita cuma boleh buat semakan dari semasa ke semasa saja di portal MySTR. Tapi keputusannya belum lagi. Banyak mendapat komen di video-video di channel ini berkenaan dengan tarikh buat semakan ni. Dan admin harap perkara ni jelas bagi yang bertanya dan bagi yang tak bertanya. Macam mana dengan kelulusan dan semakannya. Begitulah jalan ceritanya. Dan kita kena sabar menanti. Benda ni taklah jauh sangat pun. Tapi kita kena sabar. Dan kita kena lagi banyak bersabar apabila pembayaran bermula nanti. Kerana apa? Pisang sekarang dah tak berbuah sekali. Biasanya pisang dah berbuah banyak kali. Kelewatan. Tapi walau bagaimanapun untuk tahun 2026 admin menjangkakan kurang perkara melibatkan delay ni. Kerana apa? Satu kategori telah pun tiada kategori bujang. Yang tinggal hanyalah kategori isi rumah dan warga emas saja. Dan admin jangkakan pembayaran pun tak adalah bermasalah sangat pun. Cuma mungkin kalau lewat pun di peringkat penyaluran bank pembayar saja. Semoga jelas apa yang admin sampaikan. Serba sedikit supaya semoga dapat dijadikan panduan dan yang mana bertanya, yang mana berkomen dapatlah sedikit input untuk kita faham perkara berkenaan dengan semakan kelulusan dan pembayaran STR ni.
Okay, jumpa lagi. See you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat semua. Bye-bye.